Lampu solar untuk korang letak kat garaj ni. Nampak tak? Dia siap bagi gambar lagi. Memang besar. Full dia punya LED ni. Dia ada bagi satu bracket ni. Kalau korang tak nak pakai, korang boleh gunakan ni. Besi dia jenis skru. Korang boleh gantung. Dia ada bagi satu dia punya remote ni. Korang boleh set timer on off. Lepas tu korang boleh set auto. Dia bagi bateri dengan wall plug dia. Ok, ni dia punya solar panel memang besar. Untuk dia punya wire ni berukuran 5 meter, memang panjang. Ok, first kali kita letak dulu bracket. Ok, lepas tu kita pasang lampu ni dekat bracket ni. Ok, dia punya solar panel ni kita just ikatkan je lah kat bracket ni. Bila dah pasang solar panel ni, kita dah connectkan dia punya kabel tu dekat lampu solar ni. Ok, rumah aku ni sekarang gelap, korang tengok Kita akan cuba on kan Ok, nampak tu. Memang cerah guys. Puas hati Korang nak tinggikan brightness pun boleh. Ni kita slowkan. Yang ni kita tinggikan. Solar dekat sini aku dah letak. Jadi kat mana korang nak dapatkan ni lampu ni yang cerah ni. Seller tengah buat promosi dengan lampu ni. Korang boleh tekan link kat bawah.